Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Zahira binti Muhammad Azhar dari kelas 5B. Hari ini saya nak bercakap tentang pendekatan pembelajaran dalam pedagogi. Pengenalan pendekatan pembelajaran dan pengajaran PDP yang saya gunakan adalah pendekatan deduktif, di mana saya telah mencipta dua jenis bahan bantu mengajar ataupun BBM seperti membezakan antara buah dengan sayuran dan kenali warna yang berpandukan oleh pendekatan deduktif. Pendekatan PDP ini dimulakan dengan penerangan atau pengenalan kepada konsep atau prinsip umum serta diikuti dengan contoh-contoh kursus dan latihan aplikasi. Kanak-kanak perlu memperoleh kefahaman yang tinggi atau optimum serta berupaya untuk mempelajari. Cara penggunaan BBM bezakan buah dengan sayuran adalah terdapat beberapa gambar buah dan sayuran yang disusun secara rawak. Kanak-kanak perlu mengenali sama ada gambar tersebut adalah buah ataupun sayuran. Kemudian, kanak-kanak perlu meletakkan gambar tersebut di bahagian yang betul. Guru akan memberitahu sama ada gambar yang mereka letakkan itu betul atau tidak. Seterusnya adalah cara penggunaan BBM kenali warna. Terdapat sebuah gambar roda berwarna dan gambar objek berwarna. Guru mengangkat salah satu gambar tersebut kepada kanak-kanak. Kanak-kanak perlu meneka warna objek tersebut. Kemudian, kanak-kanak diberi gambar objek berwarna secara rawak. Kemudian, kanak-kanak perlu meletakkan gambar objek tersebut di atas roda yang sama warna. Jadi, ini adalah gambar-gambar BBM saya. Yang atas sekali, gambar BBM membezakan buah dengan sayuran. Dan yang kedua adalah gambar kenali warna. Seterusnya adalah kelebihan. Kelebihannya adalah kanak-kanak dapat mengenali warna, kanak-kanak dapat membezakan buah dengan sayuran, menggunakan gambar visual dan bahan yang menarik perhatian kanak-kanak. Dan akhir sekali, saiz bahan yang mudah dipegang oleh kanak-kanak. Seterusnya adalah kelemahan BBM. Menggunakan bahan yang tidak kukuh dan mudah rosak, hiasan yang kurang kreatif dan tidak menarik, dan tidak tahan lasak dan mudah terkoyak. Sekian itu saja daripada saya.